Dia membisu tahu-tahu nak kayu tak? Ni. Wow. Abah, tolong abah. Ha? Okey. Banyak sangat nama. Sikit-sikit ke dah? Hello Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Syasya Buat Betul. So yang mana pun sampai kat channel aku, thank you so much guys, dan yang sentiasa support aku anda main hashtag gang kita pala. So gang, hari ni kita berada di mana guys? Tempat jatuh lagi kan dikenang Wetland Putrajaya guys. Sebelum aku abang kat Ampoh, dengan siapa aku nak komplot ini dekat Wetland Putrajaya yang sekian lama aku tak main. So ni kaunter dah, kaunter bayaran. Nak bayar? Boleh? Siapa jaga kaunter? Oh, ada orang? Okey. Tetap. Dapat gelang lah. Baik, masih. Sekejap. So, dapat gelang ni, hampa pakai kat tangan dengan pakai kat kaki. Kita akan berkayak dan hampa akan dapat gelang ni, hampa pakai kat tangan lah sebagai tiket di mana hampa dah membayar servis kayak di Wetland Putrajaya ni. So, lepas yang hampa dapat gelang ni, hampa tengok. Oi, deposit top set dia untuk kita guys. Gelang ni ada 3. So pemilik gelang ni adalah Abah guys. Yang kita dah jeng. I back. Kiri guys. Lama pergi mana? Lama tak ada. Sebelum saya pergi Betapa. Yeah. Okay. Kita akan ke pulau di tengah-tengah wetland. Dan guider kita hari ni tak lain tak bukan guys, Awi Hussein guys. Mantap weh. Lama tak komplot Awi noh. Lama dah. Sihat kan noh? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin besar. Besar rambut, mungkin panjang. Besar kecil Apa dah? Besar kecil. Mantap. Kita saksi. Kami tak pernah ragu. Syasyan Channel, buat apa tu jom kita gasak. Geng ketak pala tak kira mana. Pancing steady ikan semua kena. Gasak ya bro, jangan tunggu. Strike kuat, kali pun lari laju. Muara pantai kami tetap turun. Janji dapat hasil, confirm puas balun. Syasyan Channel, buat apa tu jom kita gasak. Di mana ada ikan situ ada kami. Strike sana sini, rezeki tak lari. Jadi yang lepas kami dah loading kayak mereka ready tu, mereka minta kami untuk isi form, isi borang tentang diri hampa. Tahu-tahu sikit mereka tak tahu siapa dia duduk di pulau tu. Andai katalah hampa terlupa, terlajak mengai sampai dah maghrib. Bila hampa dah isi form, kat situ ada nama. Contoh hampa pun nama hampa kat situ Sarip. So yang budak perempuan dia jaga kaunter ni, dia nak panggil hampa, dia akan duduk di tebing ni. Sarip, mana? Dia akan tempik gitu. Sebab tu pentingnya isi form. So sebelum kita berkayak, kita isi form dulu guys. Bersiaplah. Ya. Jom jalan-jalan dengan sepatu merahku. Kita lesing saja. Macam mana kita nak rakam dia? Ram. Memang lah. Ha? Oh, ini mana tak jejak lah cara. Oi. Hai kawan. Tali tegang, joran pun lentur.
Bila kena hati makin syukur. Sekali try confirm ketagi, esok lusa repeat lagi. Dah sampai guys. Sampai ke pulau. Selamat sampai. Nice guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami dah mendarat kat pulau. So kalau korang tengok pemandangan dari sini, nice ke? Tu tunnel yang aku duduk bottom dulu. So satu pulau ni hampa boleh pusing lah. Tempat pun bersih, lapang. Alhamdulillah ni pulau yang paling dekat dengan darat. Jadi kami nak set up barang. Kita tengoklah teknik apa yang aku akan pakai hari ni. Cara pancingan yang macam mana, stay tune guys. Jadi geng, sebelum aku nak bancuh umpan, aku nak pergi kat Awi dulu. Awi pun mesti nak bancuh umpan juga nak Awi. Kita pergi dedak balon lah satu kat Awi. Dedak balon, mantap. Yang berperisaunya belum rasa lagi kan? Belum rasa, belum try lagi kan? Ni aku dah try dulu ni. Ni yang original sebab dah lama. Yang perasa belum try kan? Kita ada nanah, pisang, strawberry. Anak mana? Tak kalau Nanah, pisang, strawberry. Pisang. Kita pergi ambil pisang. Awi request pisang, kita mesti bagi pisang ya kat Awi. Gila. Pisang sedap dia kata. So, ni dia. Jadi kalau hampa beli dedak balon, pack warna gold, itu ni lah perisau pisang. Jadi, Awi, pisang. Kita cuba ni. Mantap. makasih lah. Aku nak bagi barang ni. Oi, Awi pun ada dedak juga. bagi untuk Syah. Mantap. Ada satu set? Ya, satu set. Alhamdulillah rezeki. Umpan ikhtiar 3A. Alhamdulillah. Jadi umpan ni kat mana nak dapat Wi? Dekat kaunter. Oh, counter backline. Counter backline dia jual geng. So kalau hampa mai sini tak ada umpan, hampa boleh beli ni lah. Umpan ikhtiar 3A dekat counter backline. Dia berserta dengan minyak ah. Berserta sekali. Yang ni berapa kilo Wi? Sekilo. Sekilo berapa ringgit kau dia? 30. Sekilo RM30. Minyak Sekali. package guys. Sekali. RM30 satu set. Alah. Murah geng, murah. So yang main backland tak ada umpan, cari umpan Awi ni dekat kaunter geng. Mantap. Okay guys, sebelum kita mula baca umpan, aku nak perkenalkan ni tong keluaran terbaru daripada geng kita Apala, di mana isi padu tong ni adalah 2 liter geng. Cun-cun lah kalau apa kita tengok comparison dengan tong yang aku pakai sebelum ni. Tong buttercup ni besar. Kau nampak? Besar. So kalau kita pakai yang ni, cun-cun, penutup pun kedap udara geng. Jadi untuk kali ni aku akan bancuh sama juga macam video yang sebelum ni. Satu bancuhan untuk kita main gentel, iaitu bancuhan lembut. Kita akan gunakan dedak balon original. Dan lagi satu adalah bancuhan yang perui, di mana kita akan kepai dekat spring bomb, iaitu kita akan pakai dedak balon perisau nanah, di mana aku disuruh cuba dekat wetland. Jadi aku main cubalah. Dan kita mulakan dengan dedak yang lembut dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk setiap pembelian hampa kena koyak atas ni lah, sebab kita dah seal. Lepas tu dia ada ziplock. Buka ziplock ni. Jadi yang di tangan aku ni adalah pack 250 gram geng. Aku akan bancuh separuh daripada pack ni dulu. Jadi untuk bancuhan lembut ni, hampa perlu ambil ayak yang banyak. Hampa tahu tak? Sebab kita nak bancuh lembut kan, kita bancuh ayak banyak. Awal-awal masuk, hampa ratakan dulu, lembabkan dulu semua tu. Sebab dedak ni dia senang kembang tu. Masuk ayak. Sebelum tu, ayak yang aku pakai ni adalah ayak daripada Tasik ni lah. Jadi untuk bancuhan dedak balon ni semua, lebih sesuai kalau hampa pakai ayak di mana tempat yang hampa nak mancing tu. Kalau kolam pakai ayak kolam, kalau sungai pakai ayak sungai, kalau tasik pakai ayak tasik. Macam ni nampak aku dah rasa semua sebati dah lembab ni. Nampak aku kena start uli. Uli ni lah yang akan menyebatikan segala-galanya. Bila hampa uli macam ni, dah cun kan. Hampa tengok lah. Tekstur ni orang ramai duk ni, abang picit cuy, dia lembut je. Bawa koyak. Jadi kalau hampa mancing kat pulau,
Bukan kat pulau lah, kat mana-mana lah. Plastik ni geng harus dikita semula. Dia tak boleh hancur sendiri. Jadi hampa jangan buang rata-rata, hampa ambil, hampa simpan lah. Aku duk pergi mengai, aku duk nampak plastik merah ni rata-rata tau. Arang hampa ni kantoi lah. Sedap. Jom kita masuk kan. Dah nenas ni. Yang ni pun sama, aku akan bancuh separuh pack. So kalau separuh pack ni boleh dalam 3 kali aku buat balingan. So satu balingan tu selalunya aku akan tanam lebih kurang 30 minit ke atas. 30 minit hingga 45 minit baru aku karau balik. Jadi bancuhan ni kita nak lembapkan saja. Kita masuk ayak lebih-lebih kurang ya. Yang ni bukan macam bancuhan lembut ni lah. Yang ni asal boleh kepai dekat spring saja geng. Bagi rata. Okey. Kau tengok. Bila hampa kepai ni, nampak dia boleh melekat ni. Cukup sekadar macam tu. So bila nanti dia masuk ayak dia akan pecah macam ni lah. Perui macam ni bawa. Maka siaplah 2 bancuhan, iaitu bancuhan lembut gentel, dedak balon original dan bancuhan spring bomb menggunakan dedak balon perisau nanah. Jadi geng, untuk yang bertanya tentang booster lalat oil dan juga booster sawit ni bila kita nak spray, masa hampa bancuh ni pun hampa boleh spray. Kalau hampa nak baling umpan tu hampa boleh spray. Tapi hari ni aku tak spray dalam umpan. Yang ni aku akan pakai booster lalat oil ni, aku akan spray pada roti. Umpan gentel dulu geng. Jadi mata yang aku akan pakai kat sini adalah mata rambai daripada GKP, iaitu rambut 4 mata tau. Saiz 8, rambut dia 15 pound. Jadi cara pakai dia mudah je geng. Hampa ambil dedak, agak-agak je lah saiz dia. Mata kai kecil je, hampa tutup mata kai tu, cun-cun macam tu. Apa nampak? So bila dah siap akan jadi macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena baling dulu. Try umpan gentel. Jadi geng, di wetland Putrajaya hampa ambil roti gardenias keping macam ni, hampa belah 2. Yang dah belah 2 gini. Dia ni kita lipat 2. Pak macam ni. Hei. Tak makan. Tu lain. Jadi ni geng, hampa penyek kan macam ni. Okey geng, bila hampa dah penyek macam ni, hampa kena gulung dia tau. Barang ni sifu aku ajak tu banding wetland. Ni cara aku duk mengai dengan dia kalau nak pakai spring bomb macam ni geng. Macam ni. So bila dah gulung, hampa kena gulung ni ya. Hampa dah gulung dah jadi macam ni. Okey, so kita akan gunting macam ni ya. Kau tengok dia gunting dia akan jadi macam ni geng. Sini roti dia untuk kita pakai ni. Booster lalat semprot tengok. Ini mata saiz 10 tak silap aku. Mata saiz 10. Braided ni 40 pound. D ni cakok. Apa? 1. Sama ke? 40 pun. Dah cucuk. Yang dedak ni kalau hampa jemuk dia kering kan, hampa tambah layak tu hampa bancuh lagi. Ni hampa ambil dedak nah tadi tu, hampa kepai tu. Hampa kepai tu kuat kat spring ni, kat tengah ni. Belanja tu. Letak dia kat sini. Hampa letak kat body. Hampa lekat kat sini. Lepas tu hampa salutkan lagi dedak ni untuk cover roti tu pula. So kepai kuat tau, kepai kuat ni loh. Kepai apa tekan tau, bagi padat lah. Sebab kita nak tanam betul-betul lama ni. So bawa dia jadi besar ni, apa baling bawa ni kan. Ni baling kat tangan, bawa tak pecah. Yang ni kita nak. So ni kita akan parking kat mana-mana lah. Leplak, cabut lah. Pam cabut. Ngam-ngam pula. Dia cabut. So geng, alhamdulillah aku dah pacak satu untuk gentel. Tengok asyik bawa aku jaga lah kot. Jadi satu lagi aku pacak kat sini geng. Apa dilarang menceroboh. Ayo. Aish. Macam mana ni? Oh, saya baru.
Apa kata apa? Udang gitu. Udang tangguk dia. Tengok. Oh, tak bau letak lah. Dia ambil udang. Dia pancang. Putik lah, PB ke apa ke, mantai. Itu dia, PB ni pasal yang kau tengok. Main pelampung masing-masing. Pakai udang. Aku akan pakai, ya, ni geng, rambut satu mata saya 12. Daripada geng tak apalah. Rambut ni memang bagus geng. Hampa beli, hampa akan dapat 5 dalam ni. Satu beg plastik ni ada 5. Kau akan ambil satu, panjang dia lebih kurang dalam 2 kaki apa rambut dia. Hampa ambil lah sekaki setengah, hampa buat loop belakang. Yang rambut ni kita nak cakap udang. Apa tahu udang. Kami main tipu kan. Oh, udang wetland. Pak. Metod. Areh tu. Metod semua. Udang geragau ke. Tu dia. Macam ni punya gaya hampa nampak. Meriah kan. Saya kena spray. Sumpah Gusti lah nak aku spray kat sini sikit. Ya. Bagus ni. Yang ketuk ke baru? Tim tu. Pegang Ustaz. Aku dah kata dah ada ikan ketuk. Pak. Hang kata tak ada. Dok, saya dah nampak ikan ketuk. Weh, tenggalan weh. Tenggalan. Dedok balur ori ah? Lampam. Lampau. Lampau onjik. Tak. Aku dah nampak dah ada ketuk. Orang kata tak ada. Okey, rak kasak kau weh. Nampak ikut merah. Ini kata patan. Ya. Mantap. So geng, aku nak try combine pisang dan strawberry. Apa jadi kan? Kita try. Ilag balone, ikan makan non-stop. Ilag balone, paling jataro sambar. Ilag balone, ikan makan non-stop. Ilag balone, paling jataro sambar. Barlon ikan semua on. Kami kat sini lebih kurang dah dalam 2 jam lebih lah. Ini pun dah masuk tengah hari kan. Dah nak masuk ke 12. Tadi kira kami sampai ke pulau ni pun dah dekat ke 10 lah. Tak ada lawai sangat kan. Santai-santai hari ni. Jadi tak ada strike apa lagi. Yang ada pun abah PB pakai udang hidup yang tangguk keliling pulau ni. Lepas tu pakai pelampung kat tu lah. Untuk dedak ke apa ke masih tak ada lagi. So kalau ada strike aku update guys. One eternity later. Tekan tu. Dia membisu tahu-tahu nak kayu tak? Ni. Sekejap guys kena kayu. Ya. Sat. Oh, sana. Silang tak? Wow. Abah, tolong abah. Abah dipegang tengok saja. Mainlah suruh tangguk. Ada ikut. Tolong kayu. Jalan. Oh, Gila. apa kayu lu? Dah biar. Tangguk. Tunggu. Bawa pok semua. Lucu guys. Apa? Tengok. Kecil. Boleh. Suara lang. Ni bawah. Ondang.
Dia nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, kasar guys. Pok kasar. Wish, dah balon flavor? Pisang campur strawberry. Cam bau. Ui, kasar oh ni. Tak benar lagi lah campur. Pisang campur strawberry. Bapak. Tapi tak shoot lah. Tak shoot, aku dah nampak dia ketuk. Oh. Lindung kamera. Oh, sorry. Alhamdulillah wi, lesen wi, aku nak sangat wi. Allah bagi. Allah Akbar. Bol guys, mat dulu. Hang pegang tu, 360. Allah Akbar. Bol guys, bol. Ayo. Siap buka dulu. Oh, bol. Uish. Solid. Alhamdulillah. Dah tak ada kaya. Ui. Lesen tenggalan aku guys. Guys. Allahu Akbar. Sawi. Alhamdulillah rezeki wi. Tenggalan guys, ya Allah. Wih kasar wih. Subah aku keren menyaga diringgai. Malum beda aku orang ari rumah panjai. Ku peras betungging lagi tawalakai. Alhamdulillah guys. Dalam kami 2 kali tengah hari kita tengok ni Awi. Awi duduk tengah semayang. Awi duduk tengah solat zuhur. Jadi Tak kusyuk ni, aku nampak orang aku ketuk autuk. Tadi tu kita pakai apa ni? Balon pisang. Betul kata Awi, dia pandai pilih geng. Dia pandai pilih geng. Alhamdulillah tenggalan guys. Yang untuk hari ni Saiz matang. aku memang nak lesen tenggalan wetland. Hampa tahu dapat hari ni guys. Kasak guys. Alhamdulillah. Oh, dia memang ada belang. Rezeki. Kendok lu. Pergi kendok lu. Set, ni unit apa? Keji lah. Set kosong lu. Amin. Sekilo. Kilo 4. Tadi jig apa jadah tau? 1.4 kg guys. 1.4 kilo lebih kan? Kilo lebih 1.4. Alhamdulillah yang target aku hari ni memang niat aku nak cari tenggalan lah. Alhamdulillah Allah bagi kat rezeki. Dapat kat aku tenggalan guna dedak pisang campur dengan dedak strawberry. Cuma lah ni geng, aku nak hanyakkan pool aku ni dekat pulau wetland ni. Tak hanyak-hanyak lagi. Ikan dia palat tu ya. Tu hampa nampak tuan tanah Awi Hussein tu pun dia pun kumpau lagi tu. Hari ni cuaca sat redup, sat nak hujan, sat panas. So ikan pun confuse aku ingat. Tapi tak apalah, insya-Allah lah kalau menjelang ke petang sikit, kalau ada rezeki ataupun ada strike yang menarik, hampa bolehlah saksikan. Jadi stay tune je guys. Oh, tiran. Tak stop tu. Dia dah masuk dah belit-belit. Sedap ni. Mik. Telan lah. Budak mana ni? Weh, Rosian. Oh, silan makan guys. Silan. Kau nampak dekat wetland betapa banyaknya khazanah Malaysia kat sini guys. Okey, Ekosistem salah satunya tadi iaitu lampam sungai yang ikut merah macam sebarau tu. Tempatan. Tu ikan tempatan. Tenggalan ikan tempatan. Tilan pun tempatan. Pikok beh lah. Aku tak tahu orang jadah mana main lepas ni. Anda dapat rod. Dapat rod. Anda dapat tip kan? Dapat tip ni payah. Tip mana? Bottom. Guna ni, spoon. Ui, anda dapat tip bai. Oh, ini boleh join banyak. Kita banyak buntutnya. Kita banyak rod tip patah boleh ganti. Rezeki lagi. Nampak? Budak kata dah, wetland banyak khazanah. Apa tak percaya? Tengok Awi. Macam-macam dah. Hampa nantikan. Apa lagi ada khazanah kat pulau ni? Tengok pulau. Aku tu ada base kat tengah-tengah pulau. Jadi ni surau kami kat sini. Ni barista kami kat sini. Ada Wi. Boleh. Ada.
Dah ketuk. Kena lah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Di game kita weh. Weh, aku yang kat sini pun dah tak tahan geng. Hangat weh lah ni. Dah pukul 4 petang. Tengok berdontang. Aku tak tahu nampak ke tak tu. Ni ada kayak tengah-tengah tu. Kau nampak? Ada kayak tu. Apa malam berada tu geng. Dia boleh bertahan macam tu geng. Bersantai macam tu. Gila-gila. Ada seorang dia. Apa pun tak ada. Kawan apa semua tak ada. Ibarat macam dia dah tak motorikan hidup. Hidup dah tak berguna. Macam tu. Betul-betul fresh tau. Awak tu. Kalau siapa-siapa kenal tu berada siapa-siapa kenal tu bawa balik lah weh. Kesian kat dia weh. Waktu operasi di wetland yang sekarang ni aku tak tahu sangat. Jadi kita nak tanya Awi Hussein lah tentang waktu operasi dan apa fasiliti yang ada kat sini untuk sekarang ni. Tu mancing dekat LRC ni. LRC tu apa? Aku lupa Mat. Kau tanya depan kamera aku lupa. Okey, LRC lah dekat wetland ni. So untuk Tuhan tak mau jawab. Untuk Untuk mancing aku berbalik pada soalan first tadi. Okay. Yang tu nanti. Untuk memancing dekat sini ada 3 jenis. Alright. Satu land base tepi, yang kedua kita ada Ada orang tak faham mancing tebing. mancing tebing lah. Lepas tu kita ada island fishing, mancing atas pulau. Okay. Yang ketiga kita ada kayak fishing. Yang kayak fishing tu Tak macam brother tadi aku tegur tu. Macam tadi. Okay, right. Lepas tu kalau untuk harga macam mana kira? Untuk mancing tebing berapa, pulau berapa, kayak berapa? Untuk mancing tebing harga Isnin hingga Jumaat RM20 untuk satu joran. Kalau Sabtu Ahad RM25, public holiday RM25. Untuk island fishing pula dia tak ada kira public public ataupun weekend ke apa, dia harga dia sama. Oh, faham. Yang tu dia kira per head pula. Satu kepala berapa? Satu kepala RM55, 2 batang joran. Faham. Maknanya kayak fishing dengan island fishing ni sama lah bayaran dia. Lain. Kayak fishing dia murah RM5. Oh, 50 sahaja. 50 island 55. Yes. Faham. Jadi yang ada sekarang ni kafe, kalau nak fasiliti makan lah. Dari segi makanan hari Selasa sampai hari Ahad. So kau nak makanan panas ke burger ke sampai jam 6. Oh, 6 petang. Kau nak burger ke nasi goreng ke apa benda ke ada kat situ. Habis kalau stay pada makanan, toilet, surau semua komplit kan sini. Toilet, surau semua ada kat situ. Kalau umpan pun umpan. Kalau macam orang main mancing tak tahu nak beli kat mana umpan, ada jual juga? Ada jual juga Syah. Ya ke kat kaunter? Kat kaunter ada Syah. Umpan apa yang ada je kat sini? Yang ada first kali ada umpan Abandon Channel 500 gram. Sifu kita. Okey. Yang kedua umpan Dedak Ikhtiar 1 kilo. Saya tahu tu, saya baru dapat tadi tu. Ya. Mantap. Oh, yang tu ada kat sini lah. Ada kat sini. Itu kira orang cakap umpan Abandin dan juga umpan Awi. Umpan Ikhtiar ni adalah umpan yang orang cakap kalau hampa pakai kat wetland ni hampa tak balik tangan kosong lah. InsyaAllah sebab mereka memang dah menetap kat sini lebih daripada 10 tahun lah daripada mancing kat sini. Jadi daripada R&D dedak yang sesuai untuk kegunaan wetland Putrajaya ni kan. Satu je Syah. Diorang datang bawa reel bawa rod perambut tak payah bawa lah. Perambut boleh jual dekat kafe. Oh ya ke? Siapa yang supply perambut? Apek. Pandai buat duit lah Apek. Oh, Apek steady Apek lah ni. Mantap lah. Sebab setakat ni memang saya pakai pun perambut dia je. Sebab percaya. Jadi memang jadi. Saya aku tak beritahu awal tadi, aku dah beli lah. Kafe tutup. Oh, kafe tutup. Oh, dia jual kat kafe. Ya, jual kat kafe. Okey dah naik tenggalan lah. Okey, alhamdulillah. Target yang penting. Yang penting target. Boleh tidur ah. Tidur. Ini macam boleh kerja. Mana ada ini macam tengok. Orang ini macam pun boleh kerja kah? Target tetamu kita tu dapat. Kita tak ada masalah. Tak boleh. Ini hari jadi dia. Mantap. Tengok. Terkejut. Oh, nampak kau. Oi, buat umpan tu.
Umpan lah. Ada? Lampau ke apa? Boleh. Ya, boleh. Inilah lesen aku ni. Kira hunter lah, aku tak ada lagi sen lampau. Mak lampau. Lampau. Tempatan lah. Oi, gila ikan rek kat tempatan tu. Oh, kat tempatan tu. Kita nak jual ikan tempatan tu dari tadi. Kat tempatan tu. Kat tempatan tu. Kat tempatan tu. Kat tempatan tu. Main lah. Kat tempatan tu. Awi nyerok lah. Ada? Yang mana kat belakang? Main terus. Le. Okay, main. Basing. Jalan. Ui, hang buat apa weh? Pecah boot handle. Ref tu weh. Tak start lah. Boleh. Okay, continue. Pegang weh. Ya. Jawa. Tengah tempatan. Macam biasa. Ikan yang kebiasaan di sini. Ini rod ni dah planting ke? Wih, ada ikan lah. Guys. Aku boleh duk buat review pulau. Ikan dah makan rod aku. Alhamdulillah guys. Ikan bongkok guys. Ini khazanah negara luar yang mendarat di wetland. Hampa dapat ikan ni apa tak apa wah. Ikan ni tak bagus lah. Ikan bongkok. Rasa dia macam ikan kerisi. Apa nama dia? Apa nama dia? Diamond. Ikan diamond. Sat. Ni tali ni. Tali rod. Okay. Ui, sujud weh. Macam ingat. Ha? Layan lu. Lampau saya. Tengah azan ni aku nak cakap banyak tak boleh ni. Ui, lucut. Awak tak lose drag, hang datang berat. Kau apa dik? Campur duduk servis. Tak sebab rod hampir zat macam tu. Tenggalan lah tu. Rod ni pondeh berapa? Tinggi weh. Rod. Aku dah tengok sujud macam tu. Tenggalan. Tak ada apa tinggal. Double check. So geng, itulah cukup sesi pancingan aku hari ni geng. Ada juga hasil kat wetland Putrajaya. Alhamdulillah. So thank you so much. Baik. Untuk kirim ni mantap. Tak banyak tapi monster. Just strike kan tadi. Pi main siapa? Tapi lucu. Thank you untuk mulu weh. Okay, baik. Nanti atur lagi, repeat lagi weh. Mantap. Kita atur lagi. Bah. Tak bah. Abah ni strike BB tu. Abah lain benda lain. Strike BB, tilan, semua kat abah. Aduh. Lampau dah juga. Ha? Oh, lampau pada ke? Ada rasa lampau ah. Kemat ah. Tak kumpul. Semua ada strike ah. Saya strike pakai joki. Oh. Pakai joki. Aku dah nak gerak geng. Betul nampak ada otai-otai duk lepak kat sini. Kita kena mai. Salam. Assalamualaikum. Master. Tunggu pamperi ni. Saya marah. Alhamdulillah. Mana ni? Allah. Abang aku saya. Saya orang peluk dia bang. Pintu. Pada sikit lah.
Alhamdulillah. Aduh. So boleh tinggalan rekod lah. Tadi ada pun nak ajak mancing. Okay, ada lah. Ada Banyak kong ni. Tebing ni. Ya. Dia. Pek. Jom. Mana? Boleh lah. Hang punya doa tadi tu Allah makbul. Doa apa? Strike ikan tu aku seorang boleh. Awi menung lah. Oh, pagi tak ada? Tak ada. Aku Ikan bersamamu. ikan bersamamu. Senyumku tak segairah. Gerak gayaku tidak selincah. Dia sebenarnya lagu tu untuk umpan. Oh ya. Gerak gayaku tidak selincah. Oh. Mataku Ni kira. tak seayu. Kicau burung pun tak semerdu. Dia Tapi kata kalau kat umpan. gaya cacat lagu ni, dia kena lagu tu. Tidak ku pinta. Aku nyanyi tu. Dia punya statik. Oh. Hai, hang dah ambil kod. Aduh, buat serupa lagu lain. Lagu sama. Tak sampai chorus lagi. Ha? Okey. Okey. Baik, oi, banyak sangat nama. Sikit-sikit sudah. Dia petik ramai orang.